Saya Fendi dan selamat datang ke kita punya unboxing booster pack Twilight Masquerade. Ini adalah kita punya final part untuk booster box ini. Kenapa saya nak try Twilight Masquerade adalah kerana saya dengar banyak sangat cerita yang purit Twilight Masquerade ni memang sangat-sangat susah dan payah. Untuk saya punya curiosity, saya pun nak cubalah. Kita try dulu dengan booster box ni, mana nak tahu ada kad-kad yang dapat menarik perhatian saya untuk teruskan siri Twilight Masquerade. So kad kita yang pertama kita nampak Slugma. Seterusnya kita dapat dengan Phantom, kita punya grass type ghost Pokemon gitu. Salah satu sebab kenapa saya mula berminat atau berkecimpung kembali ke dunia TCG atau trading card game Pokemon ni kerana perasaan nostalgia bila kita memegang dan juga melihat kad-kad tersebut. Dan apa yang saya nampak, kita dah mula mendapat pelbagai jenis Pokemon yang baru. Seperti contoh depan saya ni Iron Bundle Future type Pokemon. Pokemon ni adalah Pokemon dari siri Scarlet dan juga Violet, di mana dua siri type Pokemon yang hadir iaitu Future Pokemon dan juga Past Pokemon. Seterusnya kita ada Festival Ground type Pokemon Trainer card dan hadir seterusnya adalah Florgrass evolusi daripada Flowehead. Memang kita tengok, lihat dia ada pelbagai jenis design Pokemon yang baru. Kita punya old school type Luxio pun ada reverse holo, di mana Pokemon ni agak famous dalam siri game Pokemon Arceus. Seterus reverse holo kita hadir dengan old school fire type Pokemon Vulpix HP 70, Life Coil 40. Pokemon ni adalah Pokemon dari siri old generation iaitu 1996 macam tu. Dan juga kita punya rare card kita pun hadir dengan old school Alakazam. Ini pun adalah card yang digunakan oleh gym leader Sabrina pada tahun 1996 ke 1997. Memang OG sangat-sangat. Apa yang membuatkan kad Pokemon yang baru ni agak unik berbanding dengan old school generation, di mana macam dulu old school kita ada standard rare sahaja, di mana kita akan nampak gambar Pokemon tersebut, dia punya attack, evolusi chart, itu saja. Tetapi the new generation type Pokemon ni, dia punya art design dia memang off the chart dan lain dari yang lain. Macam ada secret rare, ada secret illustration rare, secret art rare. Mereka ada term-term mereka sendiri. Oh, kita dapat Chimchar starter deck Pokemon. Tak silap saya X and Y ke, memang antara starter deck yang old school juga. Fire type Pokemon ni memang betul-betul berbeza lah daripada dulu. Sebab macam saya cakap tadi, mereka hadir dengan pelbagai jenis illustration rare yang berbeza, yang membuatkan pengumpul-pengumpul seperti saya berasa teruja untuk start koleksi yang baru. Dan kad yang depan saya ni adalah kad bernama Crawdon HP 130 water type Pokemon. Ini pun kalau tak silap saya antara old school Pokemon, second or third generation type of Pokemon. Pokemon daripada dulu 151 dah bertambah, kalau tak silap saya dah nak masuk beratus ataupun ribu jenis Pokemon dah ada sekarang, kalau tak silap saya. Dan untuk pengumpul macam saya ni, kalau dapat kumpul balik, dia punya nostalgia feeling tu memang agak lain. So, kad kita seterusnya hadir dengan kita punya trainer card Stadium Trainer Card Festival Ground. Seterusnya hadir dengan reverse holo item trainer card Ogre Mask. Reverse holo seterusnya, Frogadier evolusi daripada Froakie HP 90. Ini adalah antara starter deck untuk Pokemon X dan Y kalau tak silap saya. Dia memang famous sebab dia akan jadi Green Ninja. Dan kelas card kita hadir dengan card manis iaitu Heart Flame Mask Ogerpon EX. Memang cantik sangat-sangat card ni. So inilah semua kad-kad yang telah kita dapat untuk siri booster box kali ini. Jadi sampai sini sahaja video kita. Jumpa next time. Bye.